Sekarang ni Gujodok pun dia ada keluarkan phone stand ni untuk kegunaan motor ke apa kan. Yang best sekali siap ada speaker tau. Okey nampak memang cantik guys. Sebelah sisi ni ada button on off, ada increase volume, decrease. Sebelah belakang ni dia punya speaker lah. Sini boleh letakkan TF card. Bila korang ada MP3 apa kan, cocok kat sini boleh direct, boleh dengar terus. So korang dah tak perlu nak letak korang punya handphone lagi lah. Bila bateri dah habis, kita boleh charge mula menggunakan charger kabel Type-C. Yang bagus sekali dia menggunakan kat belakang ni, dia ada bagi dua ni kan, bracket ni kan, masukkan. Yang ni kita boleh kuncikan dia. Bila korang buka Waze tu ke apa kan, siap ada bunyi lagi kan. Ada speaker kat belakang ni. Induction mode. Bila kita tekan lagi, Bluetooth mode. okey, korang just connect je dengan korang punya handphone Bluetooth ni. Bila nak pakaikan handphone, jangan masukkan je kat sini. Belakang ni dia jenis spring tau. Handphone kecil ke besar pun boleh, tak ada masalah. Kita akan buka satu lagu. Nampak dia punya speaker memang padu guys. Dia punya sound tu memang clear. So untuk phone holder ni kalau nak mendekatkan macam ni boleh. Nak melintangkan macam ni boleh. Untuk dia punya battery capacity adalah 1200 mAh. Lepas tu dia mampu bertahan selama 12 jam Kalau korang dah main lagu kan direct 12 jam dia boleh tahan. Untuk waktu cas penuh dia adalah 2 jam. Berminat dengan phone holder yang jenis ada speaker ni, Bluetooth dengan induction ni, boleh tekan link kat bawah.